Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita nak buat spes ikan bakar berperisa tom yum. Barang-barangnya adalah seperti yang tercantik dalam gambar. Okey, seperti yang kita nampak dalam bekas ni adalah bahan kisar, bawang merah, bawang putih, alia, bengkuas, serai dan juga bunga kantang dan juga bawang besar. Bahan kisar tadi kita gaul sekali dengan serbuk lada dan juga kunyit. Kita gaul sehingga sebati ya. Okey, apabila semua dah sebati, kita ke dapur, kita panaskan minyak, kita tumis barang-barang kisar yang kita tadi sehingga naik bau kita tumiskan dia. Okey, apabila dah pecah minyak, kita kena kacau, sentiasa kena kacau. Kita takut bahan tu hangit dan melekat pada kuali. Okey, apabila sambal dah mendidih, kita masukkan paste sos cili, sos tiram, cube pati ayam dan kita kacau sehingga sebati. Kita masukkan juga daun puruk, kacau. Okey, setelah bahan-bahan tadi masuk, kita biarkan dia mendidih seketika. Selama mendidih, kita masukkan air asam jawa, sedikit kicap dan kita kacau kembali. Apabila paste kita dah separuh matang, kita masukkan yang ni lah rahsia sebenarnya yang meledakkan kita punya paste, iaitu rempah adabi berperisa tom yum. Saya menggunakan dua bag ataupun dua plastik rempah adabi tom yum. Okey, apabila dah selesai menggelegak ataupun mendidih, kita biarkan seketika. Kita masukkan garam, gula dan juga ajinomoto. Lepas tu kita biarkan seketika dia mendidih. Kalau tuan-tuan puan rasa pekat, boleh tambah dengan sedikit air. Kita biarkan dia mendidih dan masak, tapi kita tetap juga kena kacau. Kita takut dia melekat nanti. Okey, nampaknya kuah kita dah nak masak. Okey, selamat mencuba. Alhamdulillah, inilah rupa test sambal kita yang kita teteskan ke atas ikan. Saya menggunakan kecil je, ikan melolong, sebab kegemaran anak-anak. Ni pelakon yang bukan makan, dia rasa. Bismillah, alhamdulillah.